Menu Bang, mak sini ada apa sini. Tanya bos aku. Saya nak order ni bang. Tanya bos aku. Abang nak ambil order tak nak ambil order? Tanya bos aku. Ni goreng-goreng. Semua ada. Oh, Tapi semua. pukul 4 lah. Ni goreng-goreng. Semua ada. Kau nak makan apa? Kejap. Sini ada apa? Kau tanya bos aku. Orang tanya betul-betul ni sini ada apa? Kau tanya bos aku. Oh, ada lauk campur ke? Semua ada. Ni mamak Muslim halal, bukan haram. Kau nak makan lauk campur, lauk dia semua. Sini dalam dalam negeri Melaka, mamak satu je yang ada dekat town ni, dekat area dataran Pahlawan. Satu kedai yang ada kedai mamak. Harga pun murah. Kau siapa ni? Kau siapa? Kau tanyalah bos aku. Kau siapa? Kau tanya bos aku. Kau tanya bos aku. Kau makan je perempuan, tak payah cakap kau makan je. Datang kedai ni jangan curi menu kau. Ingat aku pesan jangan curi menu. Nak makan lah ni. Makan. Tengah ambil. Kau siapa? Kau tanya bos aku. Ni kau perempuan. Kat sini dia bukan setakat air ni je, siap ada air kelapa. 1 biji RM6. Kelapa dia gemuk-gemuk, dia bukan body shaming Dia gemuk-gemuk. Sedap. Apa gemuk Apa kau sayang dia? Ayam dia lah sejuk pun rangup bagi dia punya ni. Rangup, makan je lah kau. Kau siapa? Kau tanya bini kau. Kau siapa? Kau tanya bini kau. Kau bini aku. Oh, aku bini. Aku sebab tu aku malas nak lepak mamak. Pasal apa? Mamak ni orang smoking berlepak-lepak. Kau tahu ada budak kecil ni. Janganlah lepak. Nasihat aku, kalau nampak ada family bawa anak, pokok isap luar. Dia jauh sikit lah. Kalau aku smoking pun aku boleh 3 meter jauh. Kalau boleh aku nak jauh lagi. Budak-budak, hormat sikit. Okay? Ingat, Syapale.